5 perkara yang perlu kita ketahui sebelum menunaikan haji. Perkara yang terakhir ini selalu orang tak ambil berat. Maka tonton video ini sehingga akhir. Yang pertama, perbetulkan niat. Perbetulkan niat kita pergi menunaikan haji bukan nak dapat title haji. Yang paling penting, kita nak dapatkan kemaburan, haji mabrur. Dan kita mendapat keredaan daripada Allah SWT. Itu yang paling penting. Yang kedua, tambah ilmu. Walaupun tuan-tuan, perempuan selalu pergi umrah, kan, ikut mana-mana lah, ikut travel agency ke, backpackers ke, tetapi dalam bab haji ni, kita kena tambah ilmu. Sekarang ni mudah, semua di hujung jari. Yang ketiga, tuan-tuan, fizikal kena kuat. Sebab ketika mana kita menunaikan haji, kita banyak bergerak. Kita buat sa'i, kita nak melontar dan sebagainya. Fizikal kena kuat. Jaga kesihatan tuan-tuan. Tuan-tuan, yang keempat, dokumen. Ni saya tengah cari ni. Jangan lupa pasport, apa lagi? Rekod perubatan kita ataupun yang telah dipesan oleh petugas tamu haji, jangan lupa bawa tuan-tuan. Itu yang paling penting, dokumentasi. Dan jangan lupa juga pakai pakaian yang kita selesa nak bergerak ke sana. Terutamanya kasut, sebab kita banyak berjalan. Baik. Yang kelima ni, jarang orang terlepas pandang. Selalu orang terlepas pandang, bukan jarang, selalu. Iaitu merancang atau menguruskan harta kita sebelum kita menunaikan haji. Kadang-kadang ada orang niat meninggal dunia di Mekah, tetapi dia tak tahu, dia tak tinggalkan pesanan wasiat dia kepada waris-waris. Dekat mana nak buat? Iaitu dekat Majlis Agama Islam Selangor. Berapa? Sekarang ni tengah promosi RM200 sahaja, sehingga 30 hari. Jom, tunggu apa lagi tuan-tuan? Layari laman web MAIS, www.mais.gov.my.